Tuan Pengeras Majlis yang dihormati, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Si Tanggang. Pada zaman dahulu, di pinggir sebuah hutan tinggal sebuah keluarga, iaitu Si Talang dan Si Burma. Mereka punya anak bernama Si Tanggang. Mereka hidup sebagai keluarga nelayan di tepi pantai. Si Tanggang seorang kanak-kanak yang bercita tinggi. Dia selalu bergaya sebagai seorang kaya dan terkenal. Tetapi keadaan hidupnya serba kekurangan dan ketiadaan peluang telah menghalang cita-citanya. Pada suatu hari, sedang Si Tanggang memancing di atas sampainya, tiba-tiba dia ternampak sebuah kapal yang amat besar berlabuh di muara sungai berhampiran dengan rumahnya. Dia pun sangat gembira, lalu pergi mencuba nasib. Dia pun mengayuh sampai menuju kampung besar tadi. Lalu dia pun berjumpa dengan nahkoda kapal itu dan minta menjadi anak kapalnya. Pada mulanya, nahkoda kapal itu sangsi atas kebenaran Si Tanggang. Tetapi apabila melihat kecekapan Si Tanggang mengayuh sampai ketika menuju kapal besar tadi, akhirnya nahkoda kapal itu pun bersetuju. Dia pun dengan hati gembira pulang ke rumah, memberitahu tentang penerimaannya sebagai anak kapal nahkoda itu kepada ibu bapanya. Si Talang dan Si Burma, ibu bapa kepada Si Tanggang, rasa amat sedih untuk melepaskan Si Tanggang pulang berlayar dengan nahkoda kapal itu. Tapi mereka terpaksa mengalah. Si Tanggang berjanji dia akan pulang ke kampungnya sebagai kaya. Si Tanggang seorang muda sangat rajin, pintar serta pandai menyelesaikan sebarang keadaan. Apa saja kerja dititahkan oleh nahkoda kapal itu akan dilakukannya tanpa banyak soal. Nahkoda kapal itu amat didik Si Tanggang atas kerajinannya. Lalu dia pun melantik Si Tanggang sebagai anak angkatnya. Apabila nahkoda kapal itu uzur, dia telah melantik Si Tanggang sebagai nahkoda baru. Si Tanggang dipanggil nahkoda Tanggang. Si Tanggang memiliki kecekapan dalam berniaga. Dia telah kaya raya dan namanya menjadi sangat terkenal hingga sampai ke Hutan Sultan. Dia telah berkumpul ke sana. Tidak lama kemudian, dia telah berkahwin dengan seorang pria jauh. Kehidupan Si Tanggang yang sangat bahagia. Pada suatu hari, Si Tanggang pulang berlayar, membawa isinya kapal angin. Tanpa disedari, kapal Si Tanggang telah bersingkah ke kampung halamannya, iaitu tempat asal usulnya. Si Talang dan Si Burma yang sudah lama menemui anak mereka mendapat tahu tentang kehadiran seorang saudagar yang memiliki ciri-ciri anak mereka. Lalu mereka pun pergi menyiasat. Siapa sih? Oh, itulah anak mereka. Mereka naik kapal itu dengan membawa sebekal makan hutan kegemaran Si Tanggang semasa kecil dahulu. Si Tanggang tahu bahawa orang yang datang itu adalah ibu bapanya. Tetapi bapa tidak kenal ibu bapanya. Isteri berkata, "Mengaku sajalah ibu bapamu, tapi seburuk mana pun wanita." Rupanya kata-kata isterinya telah membuat Si Tanggang rasa malu dan tersinggung. Lalu dia pun mengeluarkan kata-kata kesat dan sumpah seranang, mengusir kedua orang itu pergi dari kapalnya. Si Burma dengan hati hancur peluh, tangan berlari. Kalau betullah muda di depan ini adalah Si Tanggang,
yang pernah dikandungku selama 9 bulan 10 hari. Maka buktikanlah dengan bukakan segala menjadi batu. Apabila habis si rumah berdoa, tiba-tiba petir berdentum. Pow! Angin bertiup kencang. Kapal si Tanggang terumbang ambing akibat air laut yang bergelora. Ketika itulah si Tanggang rasa amat kesal. Dia tahu Tuhan telah berkenankan doa ibunya. Dia akan menerima balasannya. Akhirnya si Tanggang pun telah berteriak kepada ibunya. Ibu, ampunlah dosa aku, Ibu. Ibu, ampunlah dosa aku, Ibu. Ibu, Ibu. Penyesalannya tidak berguna lagi. Kapal si Tanggang telah pecah akibat dipukul oleh ombak yang deras dan kuat. Apabila ribut reda, si Tanggang, isterinya, anak-anak kapalnya dan kapalnya telah bertukar menjadi batu. Kawan-kawan, janganlah jadi seperti si Tanggang yang lupa asal-usulnya apabila telah berjaya dan kaya. Walaupun seburuk mana pun rupa ibu bapa kita, walaupun berjaya mana pun kita, tetapi ibu bapa perlu diutamakan kerana tanpa mereka, siapalah kita. Sekian saja cerita saya. Terima kasih kawan-kawan kerana sudi dengan cerita saya. Baik, ini kan tadi peserta gugatan, anutan dan kepercayaan masing-masing. Tetapi ianya hanya satu nama perpaduan sesama rakyat Malaysia. Keselamatan senario ini sama dengan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara kita. Para hadirin yang saya muliakan, bukanlah hanya di Malaysia sahaja yang mengamalkan konsep satu bangsa, satu negara. Bahkan negara rantau Asia yang lain seperti negara Thailand dan Indonesia turut mengamalkan konsep yang sama. Percayalah hadirin sekalian, tanpa tenaga dan fikiran, seluruh warga Malaysia tidak akan ke mana-mana. Kami, anak-anak Pasca Merdeka, dahaga keamanan untuk kesejahteraan. Biar gelora membagai, biar mentari hangus membakar, namun satu bangsa, satu negara tetap dipertahankan. Sekian, terima kasih.
problems, there are other points things may be. You need to be conceptualized in me. You need to decide to learn and defensive style for offensive one. You need to judge your opponent's strategies and modify your ability. This definitely involves clever thinking and sports development. Study shows that it's sports that girls in activities and do learn in sport and college. Playing sport makes you happy. Playing sport makes you happy. I know everyone can agree with this. Jumping the ball, running around, racing and hitting, throwing, bouncing, kicking the ball and hitting, shouting, clapping, cheering, falling and standing up to me, all the part of playing sport. And there is no nation that is this way. We give it a high by increasing production and dominance in the game. In other words, sports are a form of exercise and generate molecules in the body is restoring the mental health. Things like said, in fact, they lose the 0% stress. Sport generates a positive energy in you around you.
Empat